Time kita nak ambil nasi dah ada tipu kita. Wow, nampak lah. Oh, lucut. Oh, lucut, nasib baik lah. Makan mula ni sodok lah. Makan semak makcik nasi lemak opah. Minyak makcik ni mantap. Dia makan. Tak ada pun. Tipu. Wah. Kasar tu. Macam ikan ya. Udang. Oh, dia main udang. Aku tak jumpa udang ni. Oh, mantap very. Berat ni lepas ni. Sangkut tali. Dua tali dan telur. Lepas balik. Oi. Yang melentur. Apa? Lama terbiar ni. Kecil sangkut tali. Oh, karat. Udah karat. Tepi. Toko baling apa? Tepi dinding. Karat. Aku baling kat dinding tu. Supaya batu aku halus ke tengah. Oh, tak lekat. Udang. Awan pun sampah ni. Oh, udang. Alah lucut. Hampir dah. Ingat sampah.
Bismillah. Elah, bela sangat. Pumpun. Elah lepas. Cut. Cut, lucut. Tu tu. Oi. Oh. Jerry dah buat hal dia main duri lah. Patin ni. Jerry jarang lah tak naik berduri. Sedap. Ikut. Mata halus. Sepit macam mana. Habis pancingan ni. Ke tepi. Dah kena ke panjang aku? Mantap. Belah-belah sini banyak orang bodoh lah, kan? Tapi ngikut ni lalu ke patin. Kan dekat kan ada jack kan. Patin. Bol lah tu. Aku nak gulung macam apa? Kena kau lah. Rasa tali kau ni. Kan kau kat aku ni. Minut tak ada. Tak, kalau kau naik sikit cedok. Pakai sawu lah. Tu, aku punya tu. Jangan terkeluar udang aku dah. Kalau dia dapat diam sekejap okey. Ses makan ni. Lembut. Tahu kepala ke? Sok kepala ke aku? Dia lepas lah. 19. Bismillah. Lauk air ni. Belauk. Bismillahirrahmanirrahim. Lama video kita ni.
dalam ni kan. Tali kau buat pohon. Rambut. Tempat makan 2 kilo lebih tu. Jangan ada buah tu. Masuk ni. Dua udang tak? Boleh last ni. Aku nak. Apa tahu. Ini bukan sekilo. Ini 3 kilo pula ni. Oh. 2 kilo lebih ada. Udang aku selamat tak? Udang selamat. Nasib baik udang selamat. Oh, mantap deh. Takkanlah patin lagi. Tapi ni udang ni. Ni ketuk dia udang. Tekan dia tekan udang. Empat ruat. Udang kan? Rasa. Biru ni karat ni karat. Karat. Naiklah. Ikan naik takkan udang tak naik. Kasar dia. Oh, mantap karat. Tina udang botol. Takkan eri je dapat udang karat. Saya nak udang karat juga. Tak ada lah. Kari amak betul. Oh, ya dah. Dia dapat patin je tu. Tengok topi baru topi Syifu Syah bagi ni udang. Tak adalah edit. Udang kecil-kecil je. Tak ada edit tadi Tolong. Cek. Aku cek je. Alright. Bakal lain dia orang ni. Geng-geng ikat ni. Tanda lagi lah. Sepit lagi. Bukan tipu kau dan tipu lah. Ada satu budak dalam grup. Hari-hari tapau ayam pula. Sampai tengok kat Facebook gambar orang lain. Budak ni.
ruat tadi. Bukan ruat. Banyak betul ruat kan. Udang. Udang. Hah? Aduh. Ini ketan. Ini diam udang. Udang. Ruat. Dia baru pegang tak? Baru nak geli-geli nak ngasa. Dah menjuju kau bawa lari ni. Udang telur. Dan telur ni kepari. Weh, kasar pula. Bukan. Jantan mujang ah. Tu. Tu udang tu. Tak ada ni sebab di sini ah. Boleh bawa balik tak? Kau tarik pelan-pelan pancing ni kan? Aku mau ada 3 tu. Makan dia slow sangat tengok ni. Karat. Bakal lain dua orang. Cing udang ni panas. Panas lah. Panas. Hitam udang. Udang ni tak elok lah. Udang ni tak mandi. Kerja pomen ni. Udang kerja pomen dah. Tangan dia hitam dia tak biru lah. Oh, main pomen ni. Tengok ninjuk slow tu. Betul. Ruat. Hah? Main juga dia ni. Rimai udang. Mak tu ada udang mak. Harry pakai pancing. Belajar dengan dia. Saya pakai sauk. Mantap. Try lagi. Dah udang tu. Nampak.
Assalamualaikum. Mana hari mancing ni? Lama dah mancing dah. Ambil buat live TikTok. Hasil ada rasa lagi. Tak pandai mancing, dah lama tak mancing. Mata pun dah rabun. Ada sikit adalah sikit. Kuasa-kuasa kalau saiz-saiz lah ni, saiz-saiz. Eri pun saiz-saiz kat ni. Nampak dah dia punya saiz ni. Udang ni. Angkat sikit dia udang kan, dah lama tak jumpa udang. Nampak tu. Ada udang, ada patin, keli 4 ekor ni pak. Dia tak nak main keli dia kata. Okay, terima kasih yang like and subscribe. Join TikTok, mantap.